Hi guys, welcome back to my channel again, di mana tempat yang tak dirancang menjadi konten. Alright, okay. Before korang tengok video ni, saya nak tanya dulu, video saya yang sebelum ni korang dah tengok ke belum? Kalau belum, pergi tengok sekarang. Dan jangan lupa untuk subscribe. So, video kali ni sebenarnya adalah sambungan daripada video yang sebelum ini. That's why saya suruh korang tengok. Jadi, video hari ini saya nak buat a room makeover. See? Korang sendiri boleh tengok macam mana kondisi video video bilik saya yang saya tunjuk tadi. So, hari ni saya nak buat sedikit makeover. Saya taklah buat makeover secara menyeluruh. Saya buat sikit je, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Tiba. Okay, sebenarnya saya dah lama plan nak makeover bilik saya, tapi susahlah nak cakap bila kita ni jenis orang yang tak ada duit sangat. So, saya plan, saya buat sikit-sikit. So, bila saya buat sikit-sikit, maksudnya konten ni nanti akan ada part 1, part 2, part 3, part 4 dan part sampailah saya sendiri puas hati dengan bilik saya. So, kalau korang dah tengok video saya yang sebelum ni, korang akan tahu apa yang saya akan buat pada hari ini. So, tanpa melengahkan masa, mari kita start. But before that, saya nak kemas bilik dulu. Sebab korang pun nampak tadi, bilik saya memang sepah gila. Oh my god. Oh my god. Alright, sekarang saya baru habis kemas satu bahagian je, which is bahagian meja. And kalau korang nampak dia punya dinding ni, dia macam kuning-kuning. Perasan tak? Dia macam berlumut-lumut. And ada certain part dia menggelupas. Okay, so itu adalah antara satu sebab kenapa saya beli. Tada! So, sebab itulah saya beli PE wall foam ni. Kalau nak ikutkan, kalau dinding basah macam ni, kita tak boleh guna PE foam ni. Tapi disebabkan itu je yang kena dengan bajet saya, dan itu je solusi yang paling cepat yang saya boleh buat untuk masa sekarang ni. So, saya guna ini je. Sebab sebenarnya dinding belakang saya ni dah banyak kali dah kita orang repair, tapi dia still macam ni juga. Sebab kesalahan dia adalah dari belah luar. So, bilik sini dekat hujung. So, kalau luar dia bocor, dalam dia tetap akan kena. So, kita orang dah pernah try nak repair, tapi dia still juga macam ni. And nak repair lagi susah. Sebab hari tu kita orang repair, kita orang belum ada jiran. So, bolehlah nak masukkan. Tapi sekarang kita orang dah ada jiran. So, kita orang tak boleh nak repair dinding ni balik. So, dia jadi kuning balik macam ni. Banyak kali dah repair guys. Bukan sekali, bukan dua. Saya rasa dah 3 kali dah repair. And hasil dia tetap sama, tetap berkulat. Dinding, every time hujan, dinding ni memang akan basah. So, solution yang paling cepat yang saya boleh buat adalah guna PE foam. But not really recommended again, sebab benda tu boleh mengundang lebih banyak lumut, which is not good for your health. Tapi just like I said, untuk sementara waktu saya akan guna ini sahaja. Alright, so korang akan tengok cara saya pasang.
Okay korang, saya baru habis pasang wallpaper ni, and it took me 2 jam untuk siapkan the whole area. Saya tak letak dekat semua tempat lah, just bahagian meja belajar je, sebab only dinding tu je yang affected dengan lumut. So saya dah cover the whole thing and it took me 2 hours. Jari pun saya pun dah lekit-lekit, tapi ni dah basuh sikit. So the next thing that I'm going to do is, before saya simpan balik meja dekat sini, dekat belakang tempat saya duduk sekarang, saya nak pasang LED lights. Saya tak tahu panjang ni cukup ke tak untuk sekeliling bilik, tapi kalau tak cukup pun saya rasa saya akan letak dekat area dinding ni dengan area dinding katil, sebab tu je area yang paling dekat dengan saya punya plug. So let's go pasang. Sekarang actually dah pukul 5.30 petang, and saya tak expect langsung buat konten macam ni boleh ambil masa yang sangat banyak. So actually saya baru je habis buat 2 benda, which is tampal wallpaper dekat belakang saya ni, dan juga tampal LED lights. Itu je, tampal-tampal je. Yang lain, sebab kan saya cakap saya ada 7 barang, baru 2 je saya dah buat. So another 5 kemungkinan saya akan sambung malam esok. Bukan malam esok, sorry. Saya akan sambung esok, dan saya harap saya boleh habiskan by tomorrow. Sebab bilik sekarang memang sangat-sangat sepah, and saya tak ada tempat nak tidur. Jadi disebabkan itu, saya akan tidur dengan mak saya malam ni. So anyway guys, that's all for today's. So kita sambung esok. Bye. Okay, so hari kedua saya nak sambung saya punya bilik, and saya dah siap tampal wallpaper, saya dah siap tampal LED light. So now saya nak tampal wallpaper dekat pintu ni, saya guna warna hitam punya. And then kalau dah siap tampal wallpaper pintu, saya akan settle dekat bahagian belakang sini yang ada bakul-bakul kotak-kotak semua benda ni, and bahagian tu juga bahagian kain-kain dan juga barang-barang yang dekat rak hijau ni saya akan letak dekat rak baru saya nanti. Okay, so tanpa membuang masa, mari kita mula makeover session. Alright, so finally pintu saya done. And lepas ni macam saya cakap, saya akan buat benda dekat belakang saya dan juga area barang-barang yang ada bakul hijau tu tadi. Tapi saya tengah fikir sebenarnya macam mana saya nak atur tempat tu, sebab barang macam saya cakap before ni, bilik ni kan store, jadi barang ni bukan barang saya. So kalau dia bukan barang saya tak tahu mana nak letak. Jadi aku tak tahu. Kita tengok dulu. Kalau aku boleh keluarkan ni daripada bilik ni, aku akan keluarkan. If not, maybe bad news for me.
barang ni akan stay dekat sini dan dia akan still nampak berselerak. Sebab memang tak ada tempat lagi lah nak letak barang-barang ni. So benda ni tu tak apa, dia macam toolbox, barang-barang perkakas untuk bertukang, benda-benda macam tu. So benda tu memang sentiasa ada dalam bilik ni, and saya tak tahu dekat mana lagi saya boleh simpan benda ni. So memang tak ada space lagi dah. Rumah saya memang tak ada space. And then untuk barang-barang saya dalam bakul hijau tu, yang itu memang saya akan atur lepas ni. So saya akan start sekarang lah. Saya akan kemas dulu barang-barang tu. Bila saya dah kemas, saya akan letak dalam almari. Almari tu saya belum tunjuk lagi dekat korang dekat video sebelum ni, sebab almari tu sebenarnya almari mak saya, dan saya dah tanya dah dia, dan dia cakap boleh pakai. So almari tu sebenarnya sekarang ada dekat ruang tamu. So lepas saya kemas barang tu, saya akan letak almari saya akan ambil almari dari ruang tamu tu, saya akan letak dalam bilik saya, so that barang-barang saya dekat rak hijau ni nanti semua masuk dalam almari tu. Dan rak hijau ni saya tak akan pakai lagi lah, sebab saya sebenarnya tak berapa suka dengan almari tu. Saya sebenarnya tak suka dengan rak hijau tu, sebab dia macam kalau kita nak alih, dia akan terbuka, dia akan tercabut. So saya tak suka. Sebab saya pula jenis yang suka alih-alih barang, sekejap letak dekat sana, saya letak kat sini. So saya rasa macam susah nak alih dia, sebab dia mudah nak tercabut. So that's why saya nak pindahkan semua barang saya letak dalam almari mak saya. So let's do it now. Okay, so kalau korang nampak, inilah almari yang aku cakap, almari mak aku yang dari ruang tamu tu aku ambil bawa pergi sini. So tadi kan kalau korang perasan, area ni kan ada rak warna hijau tu. So sekarang saya dah kemas dah barang saya dah keluarkan rak tu dan saya gantikan dengan almari ni, supaya dia nampak lebih tersusun dan lebih estetik gitu. Okay, macam yang aku cakap, ruang ni sebenarnya ruang built-in wardrobe, tapi disebabkan tak ada bajet, so kita orang plan nak beli almari je. Tapi bila beli almari, salah beli saiz, panjang gila. So macam ni je lah. So aku buat macam ni je lah. So sebab aku pun nak beli yang baru, tapi saya sendiri pun tak ada bajet, so aku just buat macam ni untuk sementara waktu gitu. Barang-barang saya belum kemas. Barang-barang dalam ni masih barang-barang yang saya ambil dari ruang tamu tadi. So barang-barang saya masih bersepah dekat atas katil. So hai korang, so hari ketiga saya buat makeover bilik ni. So macam saya cakap hari tu, saya nak kemas bahagian yang ada banyak barang. And let me show you that area now. Itu dia dah clear sikit. So apa yang saya nak tunjuk sebenarnya, kalau korang perasan dekat area ni ada lubang-lubang. So saya tak tahu macam nak tutup lubang tu. So kalau korang ada idea, tolong komen dekat bawah, sebab saya memang betul-betul nak tutup lubang tu. Okay, dia lubang. Sebab before ni, area ni sebenarnya kita orang punya dapur, which is bahagian pipe. That's why ada lubang-lubang macam ni. And saya tak tahu macam mana nak tutup dia. But for now, untuk barang-barang yang memang dah ada dekat situ, barang-barang ni, itu bukan. Saya akan letak balik dekat belakang ni, sebab macam yang saya cakap, saya tak ada idea nak buat apa dekat dengan barang ni, dan saya tak ada tempat lain lagi nak simpan barang-barang yang dalam kotak ni. So saya just letak balik. Tapi saya dah buang semua debu yang ada dekat barang-barang tu, dan sekarang bilik saya boleh dikatakan dust free. And by the way, barang ada last item saya, which is item yang ketujuh, yang saya cakap saya akan reveal dekat korang untuk video ni. Tapi saya tak jadi nak reveal sebab mana okay, saya tunjuk dekat korang kenapa. Item tu sebenarnya rak baju, which is this one. Tapi bila saya ukur punya ukur, rupa-rupanya dia tak muat dekat area tu tadi. Dia tak muat kat sini. Sebab kalau saya letak juga, nanti saya punya pintu tak boleh buka. Dia akan lekat. So kalau saya letak juga rak tu dekat situ, nanti pintu ni tak boleh buka habis, and saya pun tak boleh masuk bilik. Faham tak korang? So saya tak jadi nak letak rak tu dekat sini. So instead saya just
letak balik semua-semua barang bekas yang ada dekat bilik ni, simpan je dekat situ. Any future plan, saya akan update dengan korang in the future. Finally, my bilik almost done. Saya baru habis kemas dinding ni. Dah tak ada apa-apa dah guys. Saya dah kurangkan segala benda yang boleh saya kurangkan. And then bukan itu sahaja, dekat atas ni, atas rak ni ada ni, aku tak tahu apa benda tu. Before ni atas ni dia kosong and berhabuk dan cuma ada kotak kasut je. By the way, kotak kasut tu bukan kasut saya, kasut mak saya, kasut kerja lah. Then saya macam atas macam kosong and saya ada banyak sangat barang. So last saya letak barang ke atas. Nampak macam masih berterabur sebab plastik-plastik je kan. Tapi itu je lah solution yang terbaik yang aku ada. So biar je macam tu. And then yang tu memang belah tu kosong, tapi nanti saya akan letak balik toolbox dekat situ. Sekarang ni belum sebab saya belum habis lap. And now kita move on to this katil. Aku dah tangguh benda ni selama 3 hari. 3 hari aku tak buat bilik ni. So aku nak habiskan hari ni juga. Aku mesti siapkan bilik ni hari ni juga sebab tak lama lagi cuti aku dah nak habis. So aku tak ada masa. So aku akan pasang mattress cover tu dengan cadar sekali lah hari ini juga. So let's go. By the way, korang nampak tak frame gambar tadi tu? Kasi kata itu untuk saya punya puzzle. Tapi saya belum buat puzzle tu sebab saya memang tak ada masa gila. So untuk puzzle tu maybe next time aku akan buat. So for now, kalau selagi puzzle tu belum siap, selagi itulah aku takkan gantung frame tu. So frame tu aku akan simpan dulu dekat mana-mana. So itu je lah, just pasang cadar and then my room is done. Finally, yay! So saya finally dah siap kemas, dah siap make over my own rooms. So kalau korang tanya mana result dia, this is the montage. Enjoy. Macam mana korang? Okay ke tak okay? Alright ke tak alright? So I know ada certain part yang saya perlu improve. And just like I said dekat mula-mula video, saya tak buat makeover secara keseluruhan sebab ada certain bahagian je saya boleh buat berdasarkan bajet saya sendiri. So kalau ada part yang korang macam tengok masih ada kurang tu, so korang faham-faham lah. Sebab semua benda perlu duit kan. Jadi benda yang saya dah improve tu, itu je yang saya mampu buat. So thank you guys for watching my videos. So that's all for today's videos. Don't forget to like, comment and subscribe. Bye bye. Jangan lupa minum air.